Oke guys, video kali ini saya akan share dengan korang berkenaan produk ni, CarLink Kit. Yang ni akan jadikan player korang menjadi full Android system tanpa mengganggu warranty dan juga tanpa tukar head unit ni guys. Oke, yang penting kereta korang support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Oke, tonton video ni sampai habis. Assalamualaikum korang. Hari ni saya mau share satu barang ni lah. Hari tu saya sudah buat unboxing CarLink Kit. Jadi yang ni kita akan pasang pada player ni. Oke, player ni dia tidak fully Android, tapi dia ada Apple CarPlay dan juga Android Auto. Kita beli yang ni guys. Jadi kita akan pasang lah. Oke, kita buka dulu. Oke, apa ada di dalam kotak ni? Ini ialah full Android function. Cara pasang dia, kita akan sambung USB ke player ni. Oke, dia macam ni lah. Kalau kamu mau pasang ni, pastikan player korang dia support Android Auto ataupun CarPlay. Dan kita akan cucuk pada USB port di sini ya, USB port. Oke, dia cuma kabel dia ni tidak panjang. Kita try pasang guys. Oke, nampak dia sudah on. Oke, ini kita biar dulu dia gantung. Nampak guys, sekarang dia automatic akan on. Dan sekarang dia menggunakan Android lah. Oke, ini first pasang nih. Sorry. Oke, dia suruh restart. Oke, ini saya restart balik. Dia ada lampu guys. Untuk yang ni saya ambil model 8GB. Oke, dia ada dua varian. Saya ambil yang model 8GB RAM, 128GB ROM. Oke, dia keluar macam ni lah. Oke, yang ni agree. Nampak? Kalau kamu ambil yang 8GB RAM, dia lebih lancar lah. Semacam yang kita tahu 4GB RAM dengan 8GB RAM, ya, semestinya 8GB RAM dia lebih lancar. Cuma yang ni kita baru starting. Oke, kita tekan dulu guys. Di sini ada beberapa apps yang dia sudah install macam Waze, Netflix, oke, VLC player, YouTube. Inilah kelebihan dia kalau kita guna CarLink Kit nih guys. Oke. Salah satu kita boleh buka YouTube macam ni. Ini dia punya home kan. Tekan. Oke. Sekejap. So, saya pun baru first buka ni unboxing. Oke. Yang ini kita boleh skip lah sebab saya tidak letak SIM card. Android box ni dia support SIM card guys. Jadi tidak perlu buat Wi-Fi hotspot. Oke. Macam ni lah dia punya interface. Sebiji macam Android player guys. Oke, saya letak sini lah. Oke, sementara kita letak sini. Oke, tengok dia punya interface dia memang sebiji macam Android player. Oke, boleh nampak ada pelbagai apps. Yang ini kita boleh cari juga apps. Oke, tinggal kita buat connection. Kemudian ada YouTube, Music, Spotify, semua ada. Kalau kita tidak pasang Android box ni, dia tiada nih guys. Dia tiada. Contoh lah kita mau pasang YouTube. Oke. Halo. Cuma sekarang saya belum connect internet. Sekejap saya akan sambung dia punya hotspot. Oke guys, sekarang saya sudah sambung dia punya internet. Kemudian kita back. Oke, yang ni dia punya setting lah. Boleh tengok sini Bluetooth ada. Yang ni SIM card. Oke, kita back. Oke, sekarang kita buka YouTube. Oke, internet sudah ada. Oke, kita try buka YouTube. Oke, oke, saya mau search channel saya guys. MSAJ channel.
Okey, nampak sekarang dia ada internet, okey, nampak sekarang dia ada internet. Okey, kita try buka lah salah satu. Nampak. Sekarang player yang dulu asal dia tiada YouTube, sekarang sudah ada YouTube dengan berbekalkan kotak ni guys. Kotak kecil ni kita boleh buka YouTube dah. Ini channel saya lah. Okey. Bolehlah lepas ni anak-anak tengok kartun ataupun tengok apa-apa lah. Tengok Netflix pun boleh guys. Tengok Netflix pun boleh. Macam ni kita tengok apps. Yang penting dia sudah install lah. Macam ni dia sudah install, tapi saya tidak letak account lah. Kalau tengok Netflix baik di rumah. Okey. Kalau tengok dia punya loading pun kira laju jugalah, sebab saya ambil 8GB RAM. Okey guys. West pun ada juga. Okey, yang penting ada connection internet. Okey. Okey. Nampak. Kita back, kita shutdown. Okey, file explorer ada juga. Okey, ini internal 128 storage lah. Okey, boleh tengok lah sini. 128GB storage. Okey. Maps pun ada, Waze pun ada, Netflix, apa lagi. Memang puas hati lah. Yang penting, kalau saya penting tu ni. Saya penting ni YouTube. Okey, kadang-kadang mau dengar lagu kan, mau tengok channel saya kan, macam ni. Kalau kamu ada pertanyaan, cuba kamu komen dulu. Okey, kita tengok dulu ada apa di sini. Ni setting dia macam biasalah. Okey. Display, floating button. Okey, boleh nampak sini guys. Yang penting benda ni jadi guys. Yang penting barang ni jadi. Untuk info korang lah, sebenarnya saya ada banyak try pelbagai jenis Android box ni, tapi yang ni lebih stabil dan laju lah, sebab yang ini 8GB RAM. Dan kalau kamu mencari-cari, kamu boleh cuba yang ni guys, Carlink Kit. Okey, yang ni memang menjadi. So kalau kamu berminat, kamu boleh tengok produk link yang saya tag berkenaan Carlink Kit. Ada dua pilihan lah, 4GB RAM dengan 64GB ROM ataupun dia punya storage lah. Yang macam saya pakai ni 8GB RAM dengan 128GB memori. Dan kalau setakat ni saya tengok puas hati lah. Yang penting player korang support CarPlay dan juga Android Auto. Okey, macam saya ni, kalau ni di Alza ataupun Veloz dia sama, dia boleh pakai. Untuk Alza 2022 dan juga Veloz ataupun player-player lain yang ada CarPlay, Android Auto, boleh try ni. Okey, boleh buka YouTube. So, jangan lupa subscribe channel saya. Dan jangan lupa like juga video ini. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh drop komen lah. Okay guys.